Bolehkah saya jual darah saya kepada seseorang tanpa derma? Hukumnya haram. Kita jual jari sebelah haram, jual buah pinggang haram, jual darah haram. Derma harus. Jual tak boleh. Barang ni bukan milik kita. Inna lillah. Sesungguhnya diri aku kepunyaan Allah. Aku hanya boleh buat diri aku ini apa yang Allah benarkan saja. Maka dalam bab derma darah, bila ada hospital perlukan darah, bila ada kemalangan orang perlukan darah, kita boleh derma. Yang asalnya tak boleh. Tapi nak jual beli tak boleh. Nampak? Kan ada sekarang di China paling laku jual buah pinggang sendiri. Kita ada dua buah pinggang Tuhan buat, ada sebelah boleh hidup. Dia jual sebelah. Bukan murah-murah, 500,000, 400,000. Jual buah pinggang. Nampak? Ada pesakit nak transfer, nak datang duduk sebelah kita, kita sebelah ni, belah sama-sama. Kita jual sebelah. Bangun dapat 500,000. Hospital secah lah bagian dia 150,000 ke apa ke. Kita dapat 350. Jual beli lagu tu haram, tak boleh. Tubuh badan kita tak boleh jual beli. Bukan kita yang punya, Allah yang punya. Inna lillah. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah. Nampak? Semua anak kita ni kepunyaan Allah. Kereta kita kepunyaan Allah. Negara kita kepunyaan Allah. Pangkat kita Allah yang bagi pinjam. Sekejap saja. Semua dia bagi pinjam. Muka ni Allah bagi. Telinga ni Allah bagi. Nanti masa dia ambil balik. Ni sekarang dengar lagi. Masuk kita umur 80 lagi. Orang tanya, pakcik duduk mana? 80. Umur berapa? Tokai. Aku pendapat bagi dia. Baru tahu. Dah tanya lain, jawab lain. Dan awak mana? Pendengaran Allah tarik balik. Dia tak? Masa muda umur 18 ni cocok jarum sebelah tangan, sup masuk terus lubang jarum halu. Sekarang 81 cari helmet depan muka. Mana? Letak kat mana? Tak nampak pun. Ngamuk saya rumah. Padahal depan muka helmet. Dah. Tapi bukan tanah merah lah. Bagus. Besi jadi.